Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit perkongsian, ada yang tanya, Ustaz, macam mana kita nak wakaf dengan ma'arik li sukun? Adakah salah kalau kita berhenti sekejap 2 rakaat, sekejap 4 rakaat, sekejap 6 rakaat? Baik, sebenarnya kalau diikutkan sama ada boleh ataupun tak boleh tu, dia okey je. Maksud saya okey dekat sini, maksudnya dia bukanlah dianggap sebagai kesilapan yang besar sangat. Tapi dari sudut fasahah, dari sudut kekemasan, dari sudut kecantikan bacaan kita ni, kalau boleh kita selarikanlah. Kalau contoh kita baca surah-surah yang pendek lah, biasanya kita perasan lah. Kalau surah panjang ni kadang-kadang kita tak perasan pun. Tadi kita baca 2, sekarang ni kita baca 4, lepas ni kita baca 6 je, kadang-kadang macam tu. Jadi untuk surah-surah yang pendek yang mana kita perasan, contoh macam surah Al-Fatihah yang kita baca, cantiknya kita selarikan mat tersebut. Jadi kalau baca 2 lah. Maksudnya dari sudut kecantikan bacaan ataupun kita kata kefasihan bacaan tu, kita baca selari 2 lah semua, ataupun 4 lah semua, ataupun 6 lah semua. Tapi kalau kita campur-campur, contohlah sekejap 2, sekejap 4, sekejap 4, sekejap 6, dia bukan isu yang besar sangat lah. Asalkan mat tu cukup sahaja. Okey, harap bermanfaat dan jelaslah kepada yang bertanya. Barakallahu fiikum.